Sekarang ni tengah kecoh viral. Kononnya ada laman web yang mempunyai data kita. Tekan je masukkan tuan punya partikular, keluar gambar tuan-tuan siap komplit semua. Tengah viral sekarang ni. Ada seorang hamba Allah tu telefon saya, tuan tolong saya, tuan tolong. Kenapa? Saya cek dekat laman web tu, saya masuk nombor IC saya, keluar semua tuan, termasuk gambar saya. Dan apa yang berlaku? Laman web tu cakap kalau tak nak data saya dibocorkan, saya kena bayar dia. Dan laman web tu akan sembunyikan data dia. Dan apa awak buat? Itulah saya rasa saya macam nak bayar sebab saya tak nak orang tahu data saya. Saya kata tak payah bayar. Awak bayar, data awak tetap bocor. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu ni kena fahamkan betul-betul. Dia ada data kita, duit kita tak hilang. Jangan risau. Kalau nak cerita pasal data rakyat Malaysia lah tuan-tuan dan puan-puan, ni jujur ni jujur saya cakap. Data tuan-tuan dan puan-puan ada kat mana-mana dah. You tak boleh stop daripada data you bocor. Data you dah bersepak-sepak. You naikkanlah akta macam mana berat sekalipun hukuman, data you tetap bocor. Menaikkan akta dan hukuman, tuan-tuan, naikkan hukuman pun tidak membantu untuk konon-konon tak bocor. Skema berselindung di sebalik nama-nama palsu yang ada. Saya nak educate tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, ingat, kalau ada pautan link bantuan kerajaan jangan tekan. Ni saya nak ajar cara nak jawab telefon.